Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) mengesahkan pihaknya memperoleh waran geledah terhadap premis milik seorang pempengaruh media sosial bagi siasatan kes melibatkan 3R, agama, kaum dan institusi diraja. MCMC berkata waran geledah dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur mengikut peruntukan Seksyen 247 AKM 1998. Menurutnya, siasatan melibatkan kandungan yang dimuat naik melalui akaun Facebook individu terbabit. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM 1998 yang memperuntukkan kesalahan berkaitan penyebaran kandungan lucah, sumbang, palsu, jelik melampau atau mengancam dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Katanya ia hasil daripada pemeriksaan sebuah telefon bimbit dan satu kad SIM telah disita untuk tujuan siasatan lanjut. Media sebelum itu melaporkan Alif Ahmad yang juga pengasas kepada Script Auto mengesahkan perkara itu melalui akaun Facebook keduanya selepas satu lagi akaun terdahulu diserahkan kepada MCMC. Turut dimuatkan satu video memaparkan beliau ke Balai Polis Pudu untuk dirakam percakapan oleh MCMC. Pada 28 April lalu, pempengaruh media sosial itu dilaporkan hadir di bangunan MCMC bagi memberi keterangan berhubung tawarannya melakukan semakan latar belakang pendapatan Nurul Izzah Anwar, anak kepada Perdana Menteri.